Salam semua. Okey, kali ini kita akan react sebuah drama bersiri yang tayang di TV1 mengisi slot Widuri yang bertajuk Sayangku Cikgu Hania. So jom kita tonton. Cikgu tengah mengajar tadi? Mengajarlah kat sekolah. Buat apa lagi? Mengajarlah. Duduk. Okey, untuk hari ni saya nak kita revise semula nota-nota yang saya pernah bagi sebelum ni. Kejap lagi saya akan edarkan kertas soalan bab sport dan balik nanti saya nak kamu cek semula soalan tu dan cek semula skema jawapan yang saya bagi, okey? Pandai cikgu ajar sejarah. Tuan Fahri nak saya ajarkan sejarah apa? Saya boleh tolong ajarkan? Sejarah cinta kita. Okey, kali ini kisah percintaan dua watak yang berlainan profession, seorang cikgu dan seorang lagi polis. Mula saya tengok dekat ruangan social media macam Instagram dan Facebook, ramai juga yang bagi komen lah. Maksudnya ramai juga pengikut drama bersiri ni. Mungkin sebab watak cikgu ni watak yang tengah popular sekarang. Lebih lagi bulan lepas ialah bulan bulan Hari Cikgu. Bulan lepas ada sambutan Hari Cikgu. Jadi cikgu tengah popular sekarang ni. So watak Cikgu Hania dalam drama bersiri ni dibawakan oleh Elvina Muhammad, dan polis tu Fakri Rakib dibawakan oleh Ali Reza. Mula-mula saya ingatkan ada iras macam siapa pelakon tu, Kodi Rashid. Adalah sikit iras Kodi Rashid, tapi tak. Cikgu Hania ni cerita dia pasal putus tunang dengan Nazir. Siapa Nazir ni? Nazir lakonan Alif Hadi. Telah bertemu dengan Inspektor Fakri Rakib dan jatuh cinta. Pelbagai rintangan yang Hania hadapi sepanjang pertunangannya dengan Fakri. Maksudnya dua watak ni akhirnya bertunang lah. Lepas sebelum ni Hania putus tunang dengan Nazir. Nazir tak hadir di majlis pernikahannya dengan Hania. Hania sedih, Nazir langsung tak menjawab panggilannya dan memalukan keluarganya. Ini sejarah dia lah. Memalukan keluarganya. Pada hari itu Nazir dan Yasmin, kawan baik Hania, berkahwin di Thailand. Ada cerita lain. Inspektor Fahri bertukar ke kampung halamannya setelah berkhidmat di Sabah selama 6 tahun. Hania ke rumah Yasmin dan mendapati Nazir turut berada di situ. So ada lagi cerita dia. So nak kena follow. Tapi untuk yang tak tahu, cerita ni berdasarkan novel yang bertajuk Cikgu Kan Kugari Hatimu karya Sofilia. So Sofilia ni banyak menulis novel-novel yang popular lah, yang kemudian diadaptasi ke drama bersiri. Dan drama bersiri ni diterbitkan oleh Metro Wealth dan bersiaran di TV1. Okay, kita jumpa lagi dan saya akan ulas lagi dalam episod lain. Sekian.